apabila kita gagal melihat Islam itu dalam konteks fikul aulawiyat. Memahami Islam itu mengikut keutamaannya. Antara yang halal dengan halal, mana lebih halal? Antara yang haram dengan haram, mana lebih haram? Saya bercakap baru-baru ini, dan saya menulis dalam akhbar baru-baru ini, antara haram dengan haram, mana lebih haram? Antara makan babi dengan makan rasuah, ini terus terang je ni, mudah cerita. Sebab dulu kita duduk makan babi. Antara makan babi dengan makan rasuah, dua-dua haram. Mana lebih haram? Kalau tuan-tuan tanya saya, kalau tak ada pilihan antara kedua-dua ni, tak ada pilihan, pilih salah satu, nak makan yang mana? Ya, saya menulis tu. Saya menulis di siar, tuan-tuan bacalah. Ya, bulan 12 dulu. Tak ada pilihan antara haram dengan haram ini. Antara makan babi dengan makan rasuah. Tak, pilih salah satu saja. Tuan-tuan tanya saya, lebih baik saya makan babi daripada makan rasuah. Kasar bunyinya ni. Ya. Sebab makan rasuah ini, dia akan jadi darah daging satu keturunan. Makan babi ni, orang Melayu ni jarang nak makan benda haram ni, tuan-tuan. Tengok pun dia meluat. Kalau ada pun dia temakan aja. Itu pun temakan dalam bulan puasa, sebab dia pergi makan kedai Cina, kedai Melayu tutup. Jadi bila dia temakan, dia tanya saya, Ustaz, kalau dah temakan ini, nak cuci macam mana? Tanya soalan bodoh macam ni. Saya jawab cara bodoh. Kalau terkena najis ini pada tangan kamu buat macam mana? Samak lah, Ustaz. Macam mana samak? Cuci dengan air tanah, lepas tu cuci dengan air bersih. Bagus jawapan itu. Begitulah juga saya bagi jawapan yang bodohnya. Nak apa tu, cuci perut kamu tu, kamu kumur-kumur air tanah, telan. Itu dia. Itu dia. Ya, sebab dia tanya soalan bodoh, kita buat cara bodoh. Dengan sebab itu hari ini kita gagal melihat Islam itu dalam konteks mana perlu diutamakan dulu. Antara yang halal dengan yang halal, mana lebih halal yang perlu diutamakan. Dan antara yang haram dengan yang haram, ya, mana yang lebih haram. Tapi hari ini tuan-tuan tengok. Dengan sebab itu saya cakap dulu, cara untuk mengharam rasuah ini semudah saja. Tuan-tuan kena dogma, kena jadikan dia satu doktrin dalam kehidupan kita, bahawa makan rasuah itu lebih teruk daripada makan binatang kaki pendek itu. Kalau boleh dogma, jadikan dia satu doktrin, itulah dia akan melihat apa tu rasuah itu jijik sejijik-jijiknya. Nak cerita ni panjang sebab nak habis 11-5 minit. Kedua, ya, kita yang kedua ini gagal melihat Islam dalam konteks yang universal, ataupun dalam bahasa orang putihnya, the universality of Islam. Kita hanya melihat Islam ini dalam kotak Arab negara kita. Kita tidak pergi nampak lebih jauh. Dengan sebab itu, bila kita cadangkan buatlah sedikit kelainan dalam seni reka bentuk masjid ini, nak test saja. Nak test saja, nak melihat sama adakah lambang bulan bintang itu kita nak katakan itu lambang Islam. Orang Buddha pun kata bulan bintang pun dia punya juga. Atau kita nak katakan adakah lampu ketupat itu, menggantung lampu ketupat itu ketika raya dengan menggantung lampu tanglong itu ketika raya. Lampu ketupat itu Islamik, lampu tanglong itu kafir. Ya. Kita pergi ke negara Arab, orang tak gantung pun lampu ketupat. Tuan-tuan tak pergi marah ke Arab itu?
Pasal apa tak gantung lampu ketupat? Betul tuan-tuan tak? Dengan sebab itu, oleh kerana kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Kejadian berbilang bangsa ini Allah jadikan. Dengan sebab itu cantiknya Islam ini, dia tidak ada simbol tertentu yang mengatakan ini hak kita. Tak ada. Kita terima seadanya walaupun datang kepada seluruh pelosok dunia, selagi mana tidak bercanggah dengan asas Islam ini. Dengan sebab itu, apabila kotak pemikiran kita melihat Islam itu datang pada Arab, daripada orang Arab ataupun orang kita di sini, akhirnya ya, kita tidak dapat melihat dalam konteks yang lebih luas. Dengan sebab itu, kita malu. Masuk poin yang ketiga yang terakhir. Kita malu apabila sarjana barat seperti Goethe, orang Jerman, sarjana Jerman, kaji peribadi Nabi, baca tentang sirah Nabi, maka dia keluarkan dengan satu kenyataan yang akhirnya membuat dia masuk Islam. Dia mengatakan bahawa sekiranya Nabi hidup sehingga ke hari ini, segala masalah manusia akan dapat diselesaikan, sebab dia yakin dengan peribadi Muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaji dan kaji. Tuan-tuan ya, akhirnya orang akan melihat bahawa Islam ini datang pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW itu sebagai satu utusan yang Allah lantik untuk menyebarkan Islam di kalangan umatnya. Justru kenapa dan mengapa hari ini di kalangan kita sanggup mempertikaikan Nabi kita sendiri? Ya. Se-ekstrim agama Buddha. Saya nak cerita tuan last kali ini. Orang bukan Islam tidak pernah kutuk Buddha. Sedangkan ajaran Buddha ada 10 perkara yang cukup ekstrim. Ya, tak boleh bunuh binatang pun tak boleh. Bunuh orang lagi tak boleh. Kemudian dia kata jangan berzina. Ya, termasuk jangan bergaul bebas, jangan minum arak, jangan berjudi. Tuan-tuan tengok. Dia kata jangan berhibur. Cukup ekstrim. Jangan berhibur, makna tengok TV dengan radio. Kalau ada tu tak boleh. Kita semua tengok. Ya? Kemudian jangan makan selepas tengah hari. Nampak? Kemudian jangan tidur di atas katil yang lebar dan tinggi. Jadi kaya pun tak boleh. Tuan-tuan nampak ekstrimnya. Tetapi saya tidak pernah dengar lagi mereka kutuk Siddhartha Gautama Buddha. Tapi Islam ini dalam keadaan yang begitu cantik. Flexibility dia, open, keterbukaannya dan sebagainya. Ada di kalangan kita yang sanggup mencerca Nabi, menghina sunnah Nabi SAW dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, dengan sebab itu, dalam membina pribadi Muslim ini, mau tidak mau hari ini, kita kena paksa umat Islam, kena ikut Islam. Tidak ada pilihan. Sebab kita nak bawa dia masuk syurga. Kalau dia menentang, tuan-tuan kena tentang dia balik. Kalau dia tak mau ikut, hantar ke kemunting. Itu aja. Itu tuan-tuan tak? Ya, hantar dia yang tempat yang sepatutnya. Tak boleh. Sebab kita kena paksa dia, sebab kita nak jadikan dia seorang yang mulia. Kita tak mau dia ini pergi jauh daripada ikatan yang sebenarnya. Itu saja tuan-tuan. Datuk Mufti nak cakap berkah Datuk. Betul. Bagi Tuan Guru kita cakap untuk menutup. Terima kasih. Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebagaimana yang saya katakan tuan-tuan, forum ini natijahnya sangat penting. Kalau boleh penganjur forum ini mahukan waktu tuan-tuan nak melangkah keluar, nak cari kasut, nak masuk mentoka berjalan, dah nampak dah 3-4 perkara nak buat besok untuk menjadi mukmin sejati tuan-tuan. Kalau tidak tak guna tuan-tuan. Datang sini balik tak semayang juga. Datang sini rasuah juga.